Heyo, Chucky is here. Haha. Skin Gara. Montun bagi free skin. Damn. Skin bill Gara. So, memang okay lah. Cantik lah. Nampak Gara kan. Gara memang syok lah. Tapi yang peliknya, aku pelik satu je lah. Apa yang peliknya adalah, kenapa skin yang ni adalah 400 saja Montun bagi, sedangkan skin Naruto, Kakashi, Sakura, 3 ni diorang Montun bagi Sasuke lagi Montun bagi 2000 2000. Yang ni 400 je, aku tak tahu kenapa 400. Memang sakit hati lah, tapi orang cakap skin ni macam tak best lah, itulah ni, efek dia tak cantik ni. So tak apa, kita tak perlu dengar kata orang lain, kita try dulu. Mana tahu nanti skin ni shock. Okay, so sebelum tengok video aku, jangan lupa subscribe dulu, bell notification tu tekan dulu kat bawah. Alright, jom kita test review skin Gara hari ni. Let's go. Okay, skin Gara kita review hari ni. Let's go. So aku nak check skin ni macam mana, best ke tak best. Nak tengok kenapa Montun bagi 400. Aku memang tak setuju benda ni, dibagi 400 saja. Damn, memang tak best lah dibagi 400. Yang point tu dibagi 400 je. Biar betul kau Montun. Sana aku nak tolong. Aku datang. Sekejap lagi sampai. Mati kau. Dah. Baik. Ya, aku pergi tolong dia sekejap. Oh, mana dia? Sekejap, aku pergi bawah sekejap. Risau, kena tangkap dekat bawah tu. Bawah. Ranger seseorang siap. Aku sampai. Ada Medusa, ada semua orang kat bawah Kau buat apa dekat bawah tu, oi? Bully member aku, oi. Ambil kau. Kau ambil jalukat. Lama, terkejut. Damn. Mati dia. Alamak, tak ada mana. Sekejap, pergi meet jap. So aku baru faham kenapa Montun bagi 400 je point, sebab skin ni. Aku baru faham. Sebab skin ni dia macam skin basic lah. Tapi kan, kalau tengok skin Natalia tu aku rasa okey lah. Daripada korang ambil sini, aku tak tahu kenapa pula. Tunggu. Mesti dia datang tu. Dia datang, aku kat ulti terus. Tolong lah. Survive dulu. Aku back. Oh damn.
Gunifer. Mati kau. Hahaha. Ya, aku datang. Sabar. Jati bau 30. Okey. Tunggu ni. Granger. Kena selamatkan Granger tu. Tak dapat, Cok. Alamak, tak dapat tu. Aduh. Dia orang ada. Kau tangkap je aku dah. Wah, tak dapat. Mati kau. Main basic attack pun cukup lah untuk aku. Main basic attack pun aku cukup lah. Okay, aku push dulu. Push paling penting. Aku tak ada flicker ni. Aku dah agak dah. Dia tangkap aku, geng. Tak best. Okay, sabar. Tu, Ruby. Tapi kan, aku paling sakit hati skin Naruto Sasuke, Kakashi dengan Sakura tu. Skin semua tu 200, tapi kesian Dogara. Dia 400 je korang bagi. Sumpah aku sakit hati lah. Aku nampak macam biar betul tu. Dapat kau. Dapat kau. Okay, push ni. Push je. Ya. Dia ada pasif tak? Oh, ada pasif. Alamak, mana minions? Damn. Ya, tengah minions. Lepas kita masuk terus. Okay, member tak. Dia target aku, geng. Gay kah kamu target? Aduh, aku dah flicker dah. Tapi tak sempat nak buat flicker laju. Ya. Oh, ni kat ni Allah, dia target aku pula. Allah. So, hati-hati ganja. Dengan ni dua ni. Tak mati, Cok. Sakit juga Muhammad tu. Mana kau nak lari? Tak ada. Wah, mantap lah Granger. Wih, dia orang dah ambil lot. Damn. Serius lah. Ya, ambil lot ni. Sini. Tolong aku. Ambil lot. Aku tak boleh seorang ni. Mati aku. Attack mana ni? Madara, kamu nak mati dengan aku kak? Sap. Kena push ni. So kalau tak push nanti, aduh, minions. Ada Gunifer. Lah. Buat tak nampak lah. Okay, buat tak nampak ya. Aku nak buat benda ni sebab nak selamatkan diri aku. Tapi tak jadi. Tak dapat kill. So dia dapat kill. Buat tak nampak je lah. Okay, macam tu. Gitulah. Macam tu dah. Kalau nampak, kalau korang nampak tu, korang just buat tak nampak je. Sebab apa, malu sikit. Damn. Okay, sekejap. Aku beli ni. Dan dia aku beli ni lah. Okay, beli ni dulu. Dah tekan dah. Lepas last aku beli Holy Crystal. Ni mati dah ni. Dia kecoh tau. Dia terbang tak ingat dunia. Mana kamu nak lari? Sakit.
Ya, backup. Alamak, Aurora ni kecoh lah, geng. Wah, dah juga mati kau akhirnya. Oh, Yin tak mati. Tak dapat. Biar betul tak dapat. Damn. Bantai je. Aku recall lah jap. Aku recall dulu. Mana semua orang? Mati juga dia. Mantap. Mati kamu. Oh, dia tak mati. Damn. Oh, aku nak mati. Kau tengok dia main pusing-pusing. Mati kamu. Allah. Ui. Ambil. So, aku rasa yang aku nak bagi rating skin Garah Veil ni, aku nak bagi adalah 4/10 lah. Okay, 4/10. Okay, kenapa aku 4/10? Sebab satu ni skin dia memang cantik. Memang betul-betul aku nampak skin Garah tu. Memang aku nampak sangat Garah tu. Oh, nak anchor. So aku memang betul-betul aku nampak skin Garah ni. Okay. Tapi yang efek dia, skill dia, efek semua ni aku tak nak cakap apa. Sebab aku risau aku tengok benda ni. Dia tak ada macam best sangat aku nampak. Okay, dia tak ada macam best sangat aku nampak. Dia macam biasa-biasa. Tak ada MVP. Hey, curi MVP aku Hai, mu ni. So, tu je lah skin Garah Veil yang aku review hari ni. So, ni aku bagi 4/10 sahajalah untuk yang pendapat aku lah. Okay, pendapat aku bagi 4/10. So, thank you for watching my video. Okay, korang yang tengok video ni, jangan lupa subscribe subscribe dulu dekat bawah. Subscribe, benda tu free button je. Okay, korang tekan free, tak ada bayar apa-apa pun, just free. Lepas tu tekan bell notification. Okay, mantap. So, see you my next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum, geng.